Okey geng, Cikgu Edu kat sini. Jom kita bedah siasat bab 2 sejarah zaman air batu dalam 5 minit je. Campak tepi buku teks tebal tu, kita hadam bab ni laju-laju sampai lekat dalam kepala. Korang dah sedia? Jom ah. Okey, cuba bayangkan kau tengah lepak mamak, syok gila perkena ABC. Sedap kan? Tapi, bayangkan ais dalam mangkuk kau tu, dia tak cair. Langsung tak cair. Malah, dia makin besar, makin sejuk, sampai satu dunia beku. Dan, benda ni berlaku untuk 2,5 juta tahun. Macam itulah rupa dia zaman air batu. Serious way, bukan kaling-kaling punya sejuk. Skala dia memang epic gila. Bayangkan, satu planet kena selimut dengan ais tebal. Nasib baik kita tak ada zaman tu kan? Okey, jom kita straight to the point. Aku nak bagi korang 5 fakta paling top, paling penting yang korang wajib tahu untuk exam. Dengar betul-betul tahu, sebab ni semua soalan favourite cikgu-cikgu SPM. Okey, fakta nombor 1. Apa benda sebenarnya zaman air batu ni? Senang gila. Ingat 3 benda ni je. 1. Ini tempoh bila suhu bumi jatuh gila-gila punya sejuk. 2. Sebahagian besar bumi kita dilitupi ais dengan salji yang tebal gila. Dan yang ketiga, sebab banyak sangat air dah jadi ais, paras air laut pun jatuh merudung rendah gila. Ingat 3 ni. Settle soalan definisi. Fakta nombor 2, pasal garis masa. Okey, ada 4 tahap korang kena ingat. Miosen, Pliocene, Pleistocene dengan Holocene. Tapi, nak senang, fokus kat 2 je. Paling penting, Pleistocene, inilah zaman kemuncak dia. The main event. Lepas tu, Holocene, itu zaman kita sekarang ni. Yang start bila ais mula cair 10,000 tahun lepas. So, ingat 2 ni je, Pleistocene dan Holocene, dah cukup bagus dah. Alright, fakta ketiga. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Macam mana rupa dunia masa tu? Pertama, suhu dia sejuk melampau, penuh salji. Kedua, pasal tumbuhan. Lupakan pokok besar-besar. Yang boleh hidup cuma rumput dengan tumbuhan renek je. Dan ketiga, fizikal bumi. Air laut kat permukaan tu pun boleh membeku jadi ais. So, tak adalah pot lepak tepi pantai macam sekarang ni. Fakta nombor 4. Yang ni part best. Binatang-binatang legend zaman ni. Korang mesti pernah tengok dalam movie kan? Kita ada mammoth berbulu yang besar macam gajah tu. Lepas tu ada badak purba, kuda liar, singa pun ada. Semua binatang-binatang mega ni relax je jalan-jalan kat tanah pamah yang sejuk tu. Serius, macam tengok filem Ice Age tapi versi reality. Dan fakta kelima, part paling dramatik, apa jadi bila ais cair? Okey, dengar flow dia. Mula-mula, suhu dunia start naik. Bila dah panas, glasier gergasi, bayangkan sungai ais yang besar gila, pun mula cair. Semua air ni pergi mana? Masuk laut. So, paras air laut pun naik mendadak. Apa jadi lepas tu? Tanah-tanah rendah semua tenggelam. Dan dari situlah terhasilnya bukit-bukit dan pulau-pulau yang kita nampak hari ni. Tapi ada set sedih dia, binatang legend macam mammoth dengan harimau bertaring, semua pupus. Tak sempat nak adapt. Okey, kita masuk part yang ramai student pening kepala sikit. Pentas Sunda. Bunyi macam susah kan? Relax, jangan risau. Cikgu akan explain benda ni macam cikgu tengah terangkan kat budak form tu. Super simple, confirm faham. Jadi, persoalannya, apa benda sebenarnya pentas Sunda ni? Kenapa dia penting sangat dalam bab ni? Jom kita tengok gambar seterusnya. Baru clear. Okey, tengok betul-betul perbezaan ni. Sebelah kiri tu masa zaman air batu. Kanan tu peta kita sekarang. Nampak tak tanah besar yang sambungkan semua tu? Itulah pentas Sunda. Cuba tengok. Malaysia, Borneo, Indonesia, semua bersambung jadi satu. Boleh jalan kaki je dulu. Gila kan? Macam yang cikgu janji, ni penjelasan dalam 3 ayat je. 1. Dulu semenanjung Malaysia, Borneo, Indonesia semua bercantum jadi satu tanah besar sebab air laut rendah. 2. Bila ais dah cair, air laut pun naik, habis tenggelam semua tanah-tanah rendah tu. 3. Banjir besar inilah yang wujudkan Selat Melaka, Laut Jawa dan pulau-pulau yang kita ada hari ni. Kan senang? Simple je sebenarnya. Alright, part teori dah settle. Sekarang, jom kita test sikit power korang. Masa untuk pop quiz. Kita tengok apa yang lekat, apa yang tak. Dah sedia ke belum? Soalan nombor 1. Dengar betul-betul. Zaman air batu terbahagi kepada 4 tahap. Kecuali A. Miocene, B. Pliocene, C. Jurassic atau D. Holocene. Yang mana satu yang tak termasuk?
Dan jawapannya ialah C, Jurassic. Alamak, Jurassic tu zaman dinosaur lah, geng. Jangan confuse pula dengan T-Rex. Soalan kedua, apakah nama daratan besar yang menghubungkan Asia Tenggara masa zaman air batu dulu? A. Pentas Sahul, B. Pentas Sunda, C. Selat Melaka ataupun D. Laut Jawa. Yang ni baru belajar tadi. Jawapannya mestilah B, Pentas Sunda. Yang ni cikgu confirm korang ingat. Kan? Mantap. Okey, soalan last, soalan penentuan. Apakah kesan utama kecairan ais pada akhir zaman air batu? A. Suhu dunia jadi lagi sejuk. B. Paras air laut menurun. C. Terbentuknya tasik dan pulau. Atau D. Haiwan purba jadi makin ramai. Fikir betul-betul, apa kesan paling besar? Jawapan yang paling tepat ialah C. Terbentuknya tasik dan pulau. Nak contoh real kat Malaysia? Tasik Dayang Bunting kat Langkawi tu. Itulah salah satu hasilnya. Power kan? Okey, sebelum kita habis, cikgu nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikir. Dulu, bumi jadi panas secara semula jadi dan ais pun cair. Sekarang, bumi kita pun makin panas, tapi sebab aktiviti manusia. Sejarah dah tunjuk kat kita apa boleh jadi bila planet berubah. So, apa peranan kita untuk masa depan? Fikir-fikirkan, okey? Alright, itu je dari Cikgu Edu. Jumpa lagi.